505. Untuk berlepas, sila pastikan tempat duduk anda. Chicken ni. Tak apa dah. Siap. Pasti. Hello. 15B. 15B on the right side. Thank you. Thank you so much. Ini aku kat Astana. Tempat pertama yang kita nak visit dekat Astana ni, dia punya masjid Grand Mosque, antara masjid yang terbesar dekat Central Asia ni. Memang besar. Masjid ni boleh muatkan lebih kurang 30,000 jemaah dalam satu-satu masa. Dan yang paling menarik tentang masjid ni, dia punya seni bina sangat modern mix dengan Islamic traditional punya motif juga. So kita masuk dalam, nanti kita tengok dia punya architecture. Kat masjid ni best lah. Kalau tak sempat pakai perfume, boleh bayar dia spray. Perfume mahal ni, Tom Ford, LV. Ni apa tak pernah pakai, Bulgari. So tekan, shred, semprot. Ni style. In the middle of between Malaysia, Thailand, Indonesia, very near. Yeah. You, Krishna, Buddha, Muslim. Muslim, да? Yes. You, Valencia, Kazakhstan, friend. No problem, amigo. Yeah. Inna siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, good, mashallah, good. Alhamdulillah, group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. See you. Alright, kita orang dah sampai dah.
Driver taxi ni memang friendly betul. Dia siap ajak baca Al-Fatihah. Dia ajak kita orang baca Al-Fatihah lagi tadi. Okey, pusing-pusing nak cek makan ni pasal dah lapar dekat mall ni. Apalah kebab panjang gila. So, jemput makan. Kan. Sebenarnya kita tak sampai pagi. Jadi, minum kopi je, lalu terus keluar. Jadi, hari memang kebuluh lah. Ada macam selera shot tu. Mall ni, selain daripada dia punya architecture, bentuk dia yang unik, yang macam giant tent ni, mall ni ada macam mall biasa, ada tempat-tempat shopping apa semua tu. Lepas tu dia ada macam mini theme park juga. So dia macam one stop center untuk family, untuk semua orang. Nak shopping boleh, nak berhibur boleh, nak ke theme park boleh, nak makan boleh. Salah satu daripada architecture yang ikonik dekat Astana ni. So kalau korang datang Astana, singgahlah sekejap kat mall ni sebab nak tengok dia punya architecture yang sangat besar ni, yang nampak macam giant tent. Menarik tak? Menarik. So now kita orang nak bergerak ke macam Esplanade lah macam tu. So panjang-panjang jalan ni terus ada banyak lagi building-building ikonik, architecture moden dekat Astana ni yang kita boleh tengok. Jom. Cakap Astana hari ni lebih kurang 8-9 darjah Celsius sebab sekarang tengah musim autumn, tapi taklah sejuk sangat. So kita orang ni tengah city sightseeing daripada hujung sana sampai ke hujung tu, daripada Khan Shatir Mall tadi tu sampai ke hujung sini dekat sebelah Baitirak Tower. Bentuk dia kalau korang tengok macam ala-ala bentuk piala sikit. Ya, so sepanjang-panjang ni dia sebenarnya macam dataran Putrajaya straight je sampai hujung sebelah sana tu. Dia punya presidential building. Macam Sri Perdana dekat Putrajaya tu lah. So bangunan kat sini kiri kanan ni semua agak modern. Architecture dia tak ada yang traditional langsung. Sebab benda ni baru-baru je dia develop, lebih kurang tahun 2007-2008 macam tu. Sekarang ni kita dekat atas Baitirak Tower. Tower yang ikonik dekat Astana ni. So tadi kan aku cakap kat korang yang Astana ni punya city center dia macam lebih kurang dataran Putrajaya. So yang kalau korang nampak yang terus ke depan sana tu, so kita jalan daripada hujung sana tadi sampai ke Baitirak Tower ni lebih kurang 20-30 minit juga nak sampai sini. Baitirak Tower ni it has 360
degree view of the entire Astana city. So kalau datang Astana, jangan lupa naik by